Bila kita semayang pun rasa tenang. Kalau menurut kajian teori petik solat tu, teori petik solat, ada seorang doktor Cina, berbangsa Cina, tak ingat nama dia. Saat yang mana yang paling tenang dalam solat tu sebenarnya? Dia cakap. Tang mana tenang tu? Orang perempuan, tang mana tenang? Laki, tang mana tenang? Dah agak dah. Itu bukan tenang, tu lolap nama. Menurut kajian saat yang paling tenang apabila kita dapat rukun sami Allahu liman hamidah. Sebelum kita turun tu, itulah saat paling tenang sebenarnya. Itu sebab jangan nak doreh sembahyang sami Allahu liman hamidah. Allah. Tenang. Tu kalau sujud tenang ada harapan. Dia bangun lawang dah tak ada. Lama betul kau tidur tu. Kan, manalah tahu kan. Kita ni cuma banyakkan solat malam, banyak kan. Bila banyak solat, cuba kita tengok kan, ada orang yang dekat Bangi tu kan, meninggal waktu solat. Ya Allah, bertuah betul lah. Orang cek adakah ada pencen pejabat agama, pencen pejabat agama ke, pencen tengah pegang kamera dekat Al-Hijrah ke, pencen megang lampu ke, adakah dia pencen dekat pejabat mufti, adakah dia pencen dekat Jabatan Haiwan Agama ke? Tak. Rupanya pencen postman. Tapi kehidupannya macam mana? Kehidupan hariannya, bila di depan di ruang tamu baca Quran, kemudian di dapur sebelum menunggu lauk, bini hidang tu Quran lagi, ada satu Quran kecil pula kat situ. Dalam bilik Quran, hidup tak pernah tinggal Quran. Bayanglah mati tengah sujud. Ya Allah, seronok tak? Dia tengah semayang mati tu. Senang betul. Kita ni kadang ada yang mati tengah karaoke. Betapa. Kayak kedai tom yum. Nah, dah meja lain gue pahal tu. Dan rasa dia lupa lirik ke Yang meja satu lagi pun sama pandai kan. Saya kunci lirik itu dah. Sama bila kan. Lupa dia. Rasanya pegang-pegang dah korek. Dah meninggal. Ya Allah. Sebulan tak habis cerita tu. Nenong ada meninggal. Pegang mikrofon. Yang seorang nak polak ditolan ni kau. Tak pula kan. Dan alangkah bahagianya meninggal tengah sujud. Nak tak meninggal tengah sujud? Nak kan? Tapi jangan imam. Bayanglah imam meninggal tengah sujud. Allahu Akbar. Dah makmum ni lama elak sujud. Ya Allah, lama Dia dah tak tahan. Dia beritahu sebelah, weh, lama sujud. Orang sebelah tu, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu, si baik dan tak cakap. Weh, dah batal semayang kita, weh, dah semayang batal. Dan batal sebab layan kau tadi tu. Pusing imam, ya Allah, imam dah meninggal. Nampak tak? Tu sebab banyakkan semayang. Hello, orang cerita untunglah kau, laki kau meninggal tengah salat. Memanglah, itulah sebab aku kahwin dengan dia dulu. Ni pun ni tengah tak tahu ni kat mana pula nak cari ganti. Ayo, tak sampai. Betul, tunggu kan. Yang paling setia orang lelaki. Saya cek lah, menurut kajian paling setia orang lelaki. Tu kan nampak. Todonga dalam TV. Kan? Kan? Tak, orang lelaki paling setia. Dan paling jujur pun lelaki. Orang lelaki sangat jujur dalam penipuan. Dia kena faham. Faham. Kan? Ada seorang lelaki tu, sayang kat bini betul. Sayang betul kat bini. Peh Zuhur, waktu bini meninggal, Peh Zuhur siram kubur. Biasa datang lagi. Sebelum maghrib datang lagi. Sok tu datang lagi. Awak tak tahan tanya cik. Sayang betul cik kat bini cik hari-hari datang kubur. Bukan apa dah. Betul? Dia dah posan. Jangan kahwin lain, sehari tak tumbuh rumput ni.
Kau hari siram tu. Tak pula tumbuh-tumbuh pula. Yes. Kemudian Allah SWT berfirman, siapa yang memohon keampunan maka aku akan mengampunkannya. Siapa yang meminta rezeki maka akan kurniakan kepadanya rezeki. Siapa yang ditimpa bala aku akan melepaskannya. Adakah daripada kalangan mereka begini dan adakah dari kalangan mereka begini? Berturutan pertanyaan kepada Allah hingga terbit fajar. Makna kata, kita ni mohonlah keampunan banyak-banyak. Kemudian mintalah rezeki daripada Allah SWT. Bulan Syaban ni minta doa, minta. Ya Allah, tapi kadang-kadang kita terlupa. Kita minta dengan manusia. Kadang kita terlupa. Kita ni berdosa pun kita dah terlupa. Ya. Rasa-rasa berdosa tak? Rasa-rasa dosa tak? Siapa berani cakap? Saya Alhamdulillah lah setakat hari ni tak ada lagi. Berani tak cakap? Berani tak? Tadi yang Yoko tadi berani tak cakap? Tak berani dia. Orang lelaki tu tamu pergi kat kelumpur kan. Ya Allah, saya pergi kadang-kadang. Ada sekali saya pergi Sungai Wang tu. Ya Allah, lalulah. Perempuan tu. Ya Allah, Akbar. Baju ketat zam. Ya Allah, joki. Ya Allah. Pandangan kali pertama tak apa kan. Tapi kali pertama bukan setir sam, itu tak boleh kan. Makna berdosa juga kita ni minta ampun. Minta ampun, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Doa-doa lah, doa bahasa Arab dulu. Kan doa puji kepada Nabi, apa semua selawat kat atas Nabi. Lepas tu doa bahasa Melayu. Kuek-kuek biar bini dongah, bini belakang. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami ini banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku, ya Allah. Ya Allah. Yang bini, yang perempuan dongan lain macam, kuek sikit. Dia jangan. Kan saya banan kan. Kan. Slow tu tiba slow. Kat part-part tertentu tu dia slow kan. Sebenarnya nak marah bini pun elok dalam doa sana. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Dia nak tagu depan tak berani kan. Dah bini tu menakutkan kan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini dah macam ni, tengok dah. Kerana sesungguhnya dia seorang sangat dogi, ya Allah. Dia penjawab dia pun sama. Dalam doa pun menjawab tu salah tu kan. Bukannya kat luar doa pun menjawab.